Cuba cek balik, dah kerja bertahun-tahun, berbelah-belah tahun kerja tapi saving pun tak ada. Apakah sebab ni tuan-puan? Sebab itulah jika tuan-puan rasa tak boleh saving duit, jangan buat perkara yang sama sebab tuan-puan akan gagal kalau buat perkara yang sama. Cuba alihkan saving tuan-puan tu daripada duit ke dalam bentuk emas. Sebab apa tuan-puan? Kalau kita tukar saving ke dalam bentuk emas, insya-Allah saving kita akan semakin lama semakin bertambah. Sebab sifat emas ni untuk disimpan, bukannya untuk dibelanjakan. Tetapi kalau kita simpan duit ni sebenarnya sebagai transaksi untuk jual beli. Sebab itulah kalau kita simpan emas ni cantik tuan-puan, dia kuning. Kita akan sayang untuk jual dan kita akan tagih untuk tambah lagi dan sayang untuk gunakan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita apabila cukup haus simpanan emas 85 gram, mestilah kita keluarkan zakat supaya kita guna juga emas kita. Jadi kalau tuan-puan rasa saving duit tak menjadi, tukarlah ke dalam bentuk emas. Tak perlu banyak tuan-puan. Dengan RM100 dah bolehlah mula saving emas dengan akaun emas ke Public Good. Yang mana pula ada simpanan emas, boleh isi maklumat dekat Biru. Saya akan bantu untuk register secara percuma dan boleh follow saya untuk lebih ilmu emas dan juga kewangan.